Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar peserta-peserta Akademi TMC? Saya Irfan Fawner. Mungkin ada yang tak kenal saya sebagai concept visualizing full-time freelance. Saya dijemput oleh Tuan Nazri Salam untuk bercakap secara khusus tentang branding. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa branding ni perlu untuk kita selitkan dalam kos untuk Akademi TMC ni. Sebabnya biasa kita tak tahu kan, biasa kita tahu brand ni adalah benda yang untuk organisasi yang besar, corporate kan. Jadi saya sebagai pelukis komik yang kecil-kecil ni, setakat lukis komik 1-2 ni, perlu ke branding? Sebenarnya mana-mana pun, tak kira bisnes besar ke bisnes kecil ke, kita ni freelancer ke, kita ni bekerja makan gaji ke apa, semua orang dia ada brand mereka sendiri. Biar semua orang dia ada branding, ada penjenamaan. Orang kenal mereka ni bukan sekadar nama kan. Orang kenal kita ni bukan sekadar nama. Orang kenal kita ni sebab dia tahu kulit kita ni kalau apa, dia orang tahu cara kita bercakap dia macam mana, dia orang tahu apa kelebihan dan kekurangan kita. Jadi itu semua adalah branding. Okay, sebab misconception yang pertama yang tuan-tuan perlu buang jauh-jauh dalam diri adalah brand bukan logo. Sebab saya pun buat kerja design kan, jadi kadang orang selalu minta boleh tak buatkan saya brand untuk bisnes saya. Dan sekali bila bincang-bincang, rupanya dia fikir dia nak logo je. Jadi brand tu bukan logo. Logo tu pun tidak semestinya brand, dan brand tu tidak semestinya logo. Sebab brand ni meliputi kesemua sekali kan, dia macam-macam. Kadang-kadang kalau kita jalan-jalan dekat KLCC pun kan, kadang bau roti sedap kan, kita tahu itu roti, bau roti itu dari kedai mana. Jadi itulah brand. Dia tentang penjenamaan. Okey, jadi apa tu brand? Brand ni adalah satu feeling, dia adalah satu perasaan. Bila kita sebut tentang sesuatu tu, kita ada satu perasaan yang khusus. Macam saya cakap tadi lah, jalan-jalan kita bau roti, kita dah terbayang tentang roti yang sedap. Tak makan lagi kan, tapi kita dah terbayangkan roti yang sedap. Kita dah merasa macam kita tengah makan roti tu, padahal baru hidu saja. Jadi branding ni adalah tentang perasaan yang muncul dalam diri, yang mana ia menjadi satu faktor yang penting dalam mana-mana bisnes sekalipun. Sebab kenapa dia penting daripada kita sebagai pelukis komik, ataupun mungkin antara tuan-puan gerak sebagai editor ataupun penulis komik kan. Kenapa branding ni penting? Saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan 3 benda penting. Kenapa pentingnya branding untuk kita yang kecil ni, sebagai penulis komik yang kecil yang kita ada apa-apa. 3 kepentingannya. Pertama adalah bila kita ada brand, personal branding. Bila kita ada branding pada diri kita, waktu timing kita tak cari job, tiba-tiba datang job dekat kita. Datang kerja tu dekat kita walaupun kita tak cari. Disebabkan kita ada branding yang baik, orang kenal kita, orang yakin dengan kita. Tak cari job pun job yang datang kat kita. Itu satu. Yang keduanya adalah bila kita tak buat marketing, contohnya lah kan, kita dapat tahu ada satu event yang berlangsung, katakanlah pada satu tarikh, tapi waktu tarikh tu kita tak available. Jadi kita tak dapat nak buat marketing, kita tak dapat nak promosikan diri kita dekat situ. Tapi disebabkan kita ada brand yang bagus, disebabkan kita ni ada servis ataupun kita ada nilai yang bagus pada diri kita, tak pergi event pun, kawan-kawan kita yang pergi pun kawan-kawan kita yang akan marketkan untuk kita. Kawan-kawan kita akan ceritakan diri kita kepada orang-orang lain. Itu disebabkan kita ada brand yang bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga ni pula, ini paling ramai lah orang suka ni kan. Kalau kita ni pelukis komik kan, kadang-kadang kita ni malas nak melukis, disebabkan kita ada brand yang bagus, orang lain yang tolong lukiskan untuk kita. Macam mana tu? Sebagai contoh lah kan, bila kita ni ada brand yang bagus, kita ni ada orang suka dengan kita, orang pun suka nak bekerja dengan kita. Jadi bila kita ni ada nama yang bagus, bila orang suka dengan kita, jadi datanglah pelukis-pelukis komik yang mungkin lebih muda, yang baru nak bermula, akan datang dekat kita, akan offer, "Tuan, boleh tak saya nak jadi assistant kepada tuan, biar saya lukiskan background, bila saya tolong colorkan komik tuan-tuan." Jadi kat situ yang membuatkan kepentingan brand tu, dia akan membantu kita bila kita tak ada capacity, bila tak ada capacity nak uruskan benda tu.
Brand yang akan bantu bercakapkan untuk kita, brand yang akan bantu berikan pengaruh pada orang lain pada ketika kita tak buat apa-apa pun. Kita tak cakap apa-apa pun, tapi orang lain yang sibuk cakapkan pasal kita. Itu bagusnya ada brand tu. Okey. Jadi kat sini mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada satu persoalan macam mana kita nak bangunkan brand. Kita nak bawa brand kita ni menghala ke mana? Saya perlu ada logo ke, ataupun saya ni kena ada apa? Okey, itu saya akan ceritakan kemudian. Tapi apa yang saya nak ceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan adalah mana-mana orang yang nak mulakan brand, dia kena tahu ada 5 fasa, 5 fasa utama yang mana kita akan lalui ketika kita nak membangunkan brand. Okey, yang pertama adalah tuan-tuan kena tahu adalah brand absence. Maksudnya adalah ketiadaan brand lah. Brand tu tak ada. Apa maksud brand tu tak ada? Contoh bila kita ni pergi ke event komik fiesta dan sebagainya kan, kita bagi tahu okey, nama saya Irfan Foner ataupun nama saya Nazri Salam sebagai contohnya. Tapi bila kita pergi dekat situ, kita perkenalkan diri kat orang tak ada siapa kenal kita. Tak ada siapa kenal kita. Dia kata Irfan Foner, siapa tak pernah dengar. Dia tak kenal. Jadi bila tak kenal, ini adalah kita lalui fasa yang paling awal sekali, iaitu brand absence, ketiadaan brand. Tak ada siapa kenal kita. Okey, jadi mungkin antara tuan-puan mungkin boleh relate situasi macam ni kan. Tapi jangan rendah diri sangat, sebab kita masih belum tahu fasa-fasa seterusnya. Okey, fasa yang kedua adalah fasa brand awareness. Brand awareness. Ni fasa yang mana orang dah mula kenal kita. Kita pergi event komik, kita kata okey, nama saya Irfan Foner. Dia akan cakap, oh ini Irfan Foner yang dekat Facebook yang selalu share pasal posting komik-komik tu kan. Yang itu. Jadi orang kenal kita, dia tak ada apa-apa perasaan atau apa-apa pengaruh yang dia rasa. Tapi sekurang-kurangnya dia pernah tahu tentang kita. Mungkin dia tak add friend, mungkin dia bukan friend, tapi dia cakap, oh ni Irfan Foner yang dulu ada kawan saya pernah share your punya status dekat Facebook. Saya pernah baca. Jadi kat situ inilah fasa brand awareness. Okey, ini fasa kedua. Fasa ketiga adalah fasa brand preference. Brand preference ni apa pula? Brand preference ni adalah apabila orang dah mula kenal kita dan dia dah tahu dah kita ni pelukis komik dan sebagainya, dan tiba-tiba datang satu peluang dan dia perlu memilih siapa pelukis komik yang dia nak pilih. Jadi dia akan pilih kita sebagai orang yang dia nak pilih. Itu brand preference. Maksudnya dia prefer kita berbanding orang lain. Ini fasa macam contohnya lah, penerbit kan, tiba dia ada satu projek komik, dia nak cari pelukis komik kan. Dia open lah pada siapa-siapa nak hantar komik, dia buka tawaran proposal komik. Jadi ramailah pelukis-pelukis komik hantar proposal dan sebagainya. Dan dari situ apabila contohlah dia dapat katakan ada 10 proposal komik, dia akan pilih siapa. Di sini pentingnya bila kita dah masuk fasa ketiga, brand preference, apa yang perlu kita buat supaya dia memilih kita berbanding pelukis-pelukis komik yang lain. Okey, saya akan ceritakan sebentar nanti. Okey, fasa yang keempat adalah fasa brand insistence. Brand insistence ni pula adalah fasa yang mana orang nak sangat kita punya ni. Orang nak sangat servis kita, orang nak sangat baca komik kita. Ni sampai fasa yang mana kira orang dah kemaruk orang dah memang dah peminat gila bapa kan. Dia tak nak baca komik lain dah, dia nak baca komik kita je dah. Dia dah sampai fasa brand insist. Aku nak juga Irfan Foner punya status, aku nak juga Irfan Foner punya komik. Dia dah sampai fasa macam tu. Fasa yang terakhir, iaitu fasa yang kelima, adalah fasa brand advocacy. Brand advocacy ni maksudnya adalah orang yang menceritakan pasal diri kita pada orang lain, orang yang dia akan secara volunteernya akan promotekan diri kita pada orang lain. Dia akan promotekan komik kita dekat orang lain. Pada masa fasa kita dah tak perlu buat apa-apa dah, orang lain yang akan bercakap dengan pasal kita dekat orang lain. Sampai fasa contohlah satu masa nanti nauzubillah orang fitnah nama kita sebagainya kan. Kita punya fans, kita punya followers ni yang akan backup diri kita, diorang yang akan membela nama kita. Sampai satu masa kita tak payah nak bela diri dah. Kita punya followers ni akan defend diri kita tu. Itu bagusnya bila kita ada brand. Bila kita betul-betul menstrukturkan atau membangunkan diri kita sebagai pelukis komik, sampai fasa orang akan insist diri kita, orang akan still pilih kita, orang akan still bercakap pasal kita. Sampai fasa itu yang mana waktu ketika itu kita tak perlu buat marketing dah.
branding tu yang akan buat kerja untuk kita. Itu bagusnya lah bila kita fokus kepada branding kita sebagai pelukis komik. Okay, so kita balik pada soalan, bagaimana ni Encik Fafona ni, macam ni kita nak bangunkan brand saya nak jadi pelukis komik. Saya ni baru mula melukis ni, macam mana saya nak menjadikan nama diri saya ni terkenal. Okey, ramai orang bila fikir tentang bila kita nak buat branding, bila kita nak buat marketing, kerja kita adalah sekadar buat post kat social media. Itu benda yang biasalah, sebab itu yang paling senang kerja kita. Tulis status, lukis komik, bagi apa semua, upload dekat Facebook, lepas tu tunggu orang like, tunggu orang komen, buat benda tu hari-hari. Benda tu yes, betul, it's a part of the process. Tetapi saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan 3 cara untuk kita mulakan branding menggunakan kaedah 3P. 3P iaitu, satu adalah posisi, kedua adalah pilih, dan ketiga adalah promosi. Okey, apa tadi? Posisi, pilih, promosi. Okey, apa benda tu? Okey, langkah pertama adalah kita kena pilih kita punya posisi ataupun positioning. Positioning kita sebagai pelukis komik. Of course, semua orang kat sini nak jadi pelukis komik kan. Kita kat sini masuk dalam Akademi TMC nak jadi pelukis komik, atau nak jadi penulis komik, atau colorist komik, tak kisah apa-apa saja kan. Okey, kita semua adalah pelukis komik. Okey, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada berapa ramai peserta Akademi TMC? Kan, contoh 10 orang, 15 orang, 20 orang, tak kisah berapa ramai kan. Jadi kat sini saja dah ada 20 orang. Di luar sana yang bukan peserta Akademi TMC, katakanlah di Malaysia sendiri yang sebaya dengan kita, katakan ada lebih kurang dalam 100 orang. Ini tak termasuk daripada segi pelajar-pelajar universiti yang nak graduate nanti kan, tak masuk pelukis-pelukis otai dan sebagainya. Jadi kita kat sini jumlah kita ni ramai. Jadi bila kita ni ramai, semua orang menggelarkan diri kita adalah pelukis komik. Jadi sebenarnya apa yang specialnya diri kita ni? Sebab tu yang pentingnya adalah memilih niche positioning kita. Kita ni sebenarnya pelukis komik yang bagaimana? Apa yang membezakan Irfan Fona dengan Nazri Salam, dengan Hafiz Salam, dengan pelukis-pelukis komik yang lain? Apa yang membezakan kami semua? Irfan Fona ni dia pelukis komik apa? Dia sebenarnya dia apa beza komik dia dengan komik orang lain? Yang itu yang kita kena explain. Contohnya, saya dah tak gelarkan diri saya sebagai pelukis komik. Saya kalau di dalam industri, saya gelarkan diri saya sebagai konsultan komik. Dalam industri bisnes, saya gelarkan diri juga sebagai orang yang ada knowledge tentang komik, dan kita nak membawa pendekatan komik dalam penceritaan konten. Itu saya punya positioning statement lah untuk Irfan Fona kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perlu berfikir tentang apa kelebihan, keistimewaan tuan-tuan dan puan-puan ada. Yes, melukis itu satu benda, tetapi kita kena kenal juga bakat dan potensi diri kita ni sebenarnya. Kita nak memperkenalkan diri kita tu dengan penjelasan yang bagaimana kaedahnya. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat adalah bertanyakan kepada kawan-kawan, bertanyakan kepada orang industri. Kalau disebut nama, contohlah Hasif Rayyan. Kalau disebut kata sebagai contoh, Hasif Rayyan ni lah, ambil satu nama bukan nama sebenar. Hasif Rayyan ni adalah orang yang bagaimana? Hasif Rayyan ni adalah siapa? Okey, ceritakan dalam 10 patah perkataan. Okey, buat benda tu, buat survey, dan kita tengok konsistensi apa jawapan masing-masing, dan gunakan konsistensi itu sebagai kita punya positioning. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah pilih. Iaitu tadi kita dah pilih dah kita punya positioning apa. Yang kedua ni adalah pilih siapa audiens kita. Sebab kalau kita contohnya kita sembang, saya ni pelukis komik, saya ni pelukis komik, saya ni pelukis komik, tapi kita sebut kepada para doktor, mereka ni memang tak ambil tahulah, macam okey aku doktor, kau pelukis komik, fine dah, macam tu. Jadi kita kena pilih siapa audiens kita. Kalau kita tanya, contoh dalam Facebook kita boleh ada 5,000 orang friends dekat Facebook kan. Jadi 5,000 orang friends tu siapa yang jadi friends kita tu? Okey, kalau mungkin katakan family, kaum kerabat kita katakan lebih kurang adalah dalam 20-30 orang. Followers kita kebanyakannya adalah pelukis komik juga, kawan-kawan kan. Tetapi selebihnya tu 4,500 orang yang lain tu siapa? Adakah kita cuma sekadar add friend tanpa kita kenal siapa kan? Jadi kita kena pilih siapa audiens kita yang kita betul-betul nak positionkan diri kita tu. Jadi kalau macam contohnya kita sasarkan supaya kita nak ada komik kita sendiri pada Pesta Buku tahun hadapan. Jadi kita perlu penuhkan friends kita dengan rakan-rakan editor penerbitan.
Kita kena penuhkan friends kita tu dengan pelukis-pelukis komik profesional. Kita kena penuhkan friends kita tu dengan pelukis-pelukis komik antarabangsa, pemain-pemain industri, kedai-kedai buku. Jadi dekat sini, bila kita punya friends kita tu di dalam circle yang betul, maka mudah untuk kita mempositionkan diri kita untuk orang kenal kita sebagai pelukis komik. Okey. Itu satu benda yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu lah. Okey, P yang ketiga adalah promosi. Iaitu fasa kita kena keluar dan promosikan diri kita. Sebab tadi kita dah pilih dah position kita adalah sebagai pelukis komik. Contoh pelukis komik seram. Saya adalah pelukis komik cinta sebagai contohnya. Saya adalah pelukis komik sukan. Saya pelukis komik pendidikan. Dah ada satu positioning statement dah. Yang kedua adalah kita dah tahu dah, kita pilih audience kita adalah editor penerbit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dah ada positioning, kita dah tahu dah siapa yang kita nak target. Yang ketiga, keluar dan promosi. Kalau contohnya kita nak target ni kepada penerbit ataupun kita nak target ni kepada orang-orang yang selalu cerita tentang komik dalam industri buku kan. Okay, fine, kita dah ada satu social media. Okay, itu kaedah yang paling mudah. Tetapi macam kita tahu lah, di social media ada terlalu banyak persaingan. Ada banyak pelukis-pelukis lain pun share dekat Facebook dan sebagainya kan. Jadi kita perlu jadi orang yang special dan kita perlu keluar dan kita perlu berjumpa dengan mereka, orang-orang tu mungkin di event-event, mungkin kita jumpa mereka di pejabat mereka, kita jumpa mereka ketika dalam workshop dan sebagainya. Jadi dekat situ dia memberikan satu satu brand yang special pada diri kita, dan itulah antara cara-caranya kita untuk membangunkan brand secara efektif. Daripada situ baru orang kenal kita ni pelukis komik, kita ni penulis komik ke dan sebagainya kan. Dan orang akan menampakkan kita ni special. Orang akan ada something, orang cakap apa, sebab brand ni is a feeling kan. Brand ni adalah satu perasaan. Bila sebut tentang Irfan Fauna ni, dia ada satu perasaan yang berbeza dengan bila sebut tentang Nazri Salam, orang sebut tentang Aman Wan, orang sebut tentang Hasif Ryan dan sebagainya kan. Orang akan rasa macam setiap mereka ni ada satu feeling yang berbeza. Jadi bila dia ada rasa satu feeling yang berbeza, dia kat situ wujudnya brand preference. Okay, kalau Nazri Salam untuk bidang komik yang memang totally komik dan pendidikan komik, kita bagi pada Nazri Salam. Untuk bahagian tentang branding, tentang business model, tentang konsultansi, training pelukis komik dan orang kreatif, kita bagi pada Irfan Fauna. Jadi kat situ setiap orang tu dia ada positioning yang berbeza. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan pula, apa brand yang tuan-tuan dan puan-puan bawa? Yang itu yang kita kena tahu ya. Okey, kalau ada apa-apa soalan, okey, boleh cuba utarakan dan kita cuba bincangkan. Kalau nak personal message, saya pun tak ada masalah. PM saja saya di Facebook Irfan Fauna. PM saja saya tak ada masalah. Kalau pelukis komik, orang kreatif nak bertanya soalan-soalan tentang branding, tentang bagaimana nak mulakan bisnes sendiri, bagaimana nak mendapatkan job pertama, just tanya saja dan insyaAllah kita cuba usahakanlah, kita bincang dan saya cuba tunjuk ajar. Percuma saja, tak ada masalah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian untuk menonton video ini. Bye bye.